So hasil daripada operasi kita pada malam ini, kita telah menangkap seramai 39 orang. So membabitkan 29 orang perempuan daripada Vietnam, kemudian 2 daripada Thailand, seorang daripada Indonesia dan 3 daripada Uzbekistan. So manakala 4 lagi yang kita tahan tu adalah membabitkan yang kita syaki, mereka ini adalah terbabit secara langsung dalam sebagai dalang di dalam mengendalikan perempuan-perempuan yang kita percayai merayu untuk tujuan melacurkan diri. So kesemua tangkapan ini kita akan siasat di bawah Seksyen 319B Kanun Perseksaan dan merayu menjadi perayu untuk melanggar menawarkan diri sebagai pelacur.